Ayah saya curang dengan ibu saya bersama rakan sekerjanya. Ibu saya sudah lama syak, tetapi dia tak pasti sehinggalah satu malam ayah tidak pulang ke rumah. Saya masih ingat pagi keesokan harinya saya masuk ke dapur dan tanya ibu saya di mana ayah. Masa tu saya baru 10 atau 11 tahun, dan dia jawab, dia tak balik malam tadi. Jadi ibu saya telefon tempat kerja ayah dan dia kata dia tidur di rumah kawan sebab dia minum terlalu banyak. Ibu saya hubungi isteri kawan tu, dan wanita itu sahkan ayah saya langsung tidak ada di sana. Itu saja yang ibu saya perlukan untuk tahu kebenarannya. Ia hancurkan keluarga kami. Ibu kemas barang-barang ayah dan letak di depan pintu. Selepas itu, dia jadi ketagih ubat-ubatan preskripsi dan cuba membunuh diri. Dia hanya selamat sebab saya jumpa dia dan telefon 911. Selepas itu dia pergi, tinggalkan saya dan kakak saya dengan ayah, yang langsung tidak bersedia untuk membesarkan dua remaja. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang baru kematian suami. Mereka bertunang, dan sebelum saya sedar, saya tinggal dengan wanita itu dan 6 orang adik-beradik tiri. Keadaan jadi semakin teruk selepas itu. Saya masuk tentera untuk lari daripada semua ini. Semuanya beri kesan buruk pada saya dan kakak saya.